Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akmal Nur Kastina Afika. Saya Nur Safat Izara Zaizul. Saya Adi Syifa Kaisa binti Khairi. Kami dari Sungai Loy TV. Hari ini kami berada di Majlis Apresiasi Pemerkasaan Murid Tingkat Negeri Sembilan tahun 2025. Bertempat di Auditorium SK Bandar Seri Sendayan, Seremban pada 5 hingga 6 November 2025. Dilaksanakan dalam 3 sidang. Majlis Senggilang Gemilang ini bagi meraihkan murid-murid dan guru-guru pembimbing bagi setiap pertandingan yang dianjurkan oleh SSTP JPN Negeri Sembilan pada tahun 2025. Sentiasa komited sebagai peneraju kepada pelbagai inisiatif digital, termasuklah pelaksanaan pelantar delima, integrasi AI dalam PDPC serta program literasi bacaan berimpak tinggi di seluruh sekolah. Inisiatif ini adalah langkah ke hadapan untuk memastikan murid-murid di Negeri Sembilan terus bersedia menghadapi cabaran dunia digital yang kian mencabar dan dinamik. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah dan syabas bagi satu tumpukan pada diri sendiri yang hadir pada hari ini. Bukanlah kaleng-kaleng, bukanlah calang-calang. Ini adalah juara kepada juara di Negeri Sembilan. Tahniah. Jempol Jelebu. Silakan pemenangnya Nur Safia Izara binti Zaizul, Akmal Nur Kastina Afika binti Malik dan Adi Syifa Kalisa binti Khairi bersama Cikgu Nur Syafura binti Ramli. Mari kita bersama dengan rakan kru TV PSS Tina untuk sesi wawancara. Assalamualaikum Cikgu, nama saya Akmal Nur Kastina Afika. Saya dari Sungai Loy TV. Bolehkah saya menemui ramah Cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah perasaan Cikgu apabila Cikgu dapat pelbagai hadiah pada hari ini? Saya rasa amat berbangga, terutamanya pada semalam lagi hari ini sekolah SK Bandar 7 dapat banyak sekira anugerah lah. Mana menunjukkan bahawa saya bangga dengan cikgu saya, dengan anak murid. Hasil daripada mereka lah, bersama mereka, semangat yang mereka tunjukkan. Apakah harapan Cikgu pada murid-murid di Negeri Sembilan ini? Harapan saya semua warga murid lah, yang ada warga KPM, bahawa bila ada peluang, ada inovasi, ada kreativiti, ambil peluang, jangan lepaskan peluang yang ada. Jadi usaha dengan baik, bersungguh-sungguh dengan semangat yang insya-Allah. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum, nama saya Akmal Nur Kastina Afika. Bolehkah saya meramah Tuan? Boleh. Apakah objektif pada program kali ini? Okey, terlebih dahulu saya cakap terima kasih. Objektif program kita pada hari ini ialah untuk meraihkan pelajar-pelajar yang telah memenangi sebarang pertandingan yang telah kita adakan daripada awal tahun dulu sehinggalah pada bulan yang terakhir inilah. Jadi hari ini kita nak iktiraflah kepada anak-anak yang telah berjaya dan juga guru pembimbing mereka yang telah membawa kejayaan ini, dan juga kepada pihak sekolah, guru besar penentu dan pemerhati sekolah lah, sebagai satu daripada tanda kita bersama-sama dalam kita mengangkat martabat pendidikan digital dan bacaan murid. Apakah harapan Tuan murid di Negeri Sembilan? Harapan saya agar semua murid terlibat sama dalam segala program yang kita laksanakan, baik dalam pertandingan ataupun dalam bentuk perkongsian ilmu. Jadi kita target supaya setiap pelajar kita akan menjadi pelajar ataupun murid yang fasih digital dan juga memperkasakan bacaan sebagai satu daripada sumber ilmu kita. Ya, terima kasih Tuan. Okey, sama-sama. Digital bukan sekadar permainan tetapi sumber pembelajaran. Sekian sahaja daripada kami, Kru Sungai Loy TV. Semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.